Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Menteri, Yang Berhormat Menteri. Saya berada di sini untuk membahaskan isu pembatalan kelulusan ekspor naval strike missile oleh kerajaan Norway kepada Malaysia. Isu ini bukan sekadar soal pembelian aset kenderaan, tetapi menyentuh kredibiliti kontrak antarabangsa, kesiapsiagaan pertahanan negara dan kepentingan kedaulatan negara. Tuan Dipertua, Malaysia telah melalui proses perolehan mengikut tata cara yang ditetapkan. Sebagaimana yang disebut oleh Menteri sejak tadi, rundingan dibuat, kontrak dimeterai dan komitmen kewangan telah dipenuhi mengikut syarat yang dipersetujui. Namun selepas semua proses tersebut berlangsung, lesen ekspor telah dibatalkan oleh kerajaan Norway atas alasan perubahan dasar kawalan ekspor mereka. Kita menghormati hak setiap negara untuk menentukan dasar keselamatan dan ekspor masing-masing. Namun persoalan yang perlu dijawab ialah apakah jaminan kepada negara pembeli sekiranya sesuatu kontrak boleh terjejas akibat perubahan dasar selepas kontrak dimeterai. Perkara ini memberi kesan kepada keyakinan terhadap kestabilan urusan perolehan pertahanan antarabangsa. Tuan Dipertua, saya ingin mengemukakan beberapa soalan kepada pihak kerajaan. Pertama, apakah langkah-langkah diplomatik yang telah diambil oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri bagi mendapatkan penjelasan resmi daripada kerajaan Norway? Yang kedua, apakah kedudukan kewangan kontrak tersebut? Berapakah jumlah pembayaran terlibat? Saya tak sempat tadi mendengar pembincangan menteri kerana saya ada mesyuarat tadi. Dan adakah kerajaan telah mengemukakan tuntutan pampasan atau mendapatkan jaminan pemulangan wang sekiranya pembekalan tidak dapat diteruskan? Ketiga, apakah implikasi pembatalan ini terhadap kesiapsiagaan tentera laut Diraja Malaysia? Terutama kepada kapal LCS tadi itu. Khususnya melibatkan kapal yang dirancang untuk menggunakan naval strike missile. Adakah terdapat... Boleh saya nak mencelah sikit. Okay. Soalan ketiga dibangkitkan oleh Ketereh itu, boleh tak Menteri nyatakan apakah tarikh persiapan LCS yang dijangka tahun ini akan ditunda pula jangkaannya, dan kalau ada tarikh yang baru, jangkaan yang baru, kita minta Menteri Pertahanan untuk kemukakan bilakah jangkaan yang baru. Okey, sila masuk dalam perbahasan saya. Adakah terdapat kelewatan dalam mencapai keupayaan operasi penuh? Keempat, apakah plan kontingensi kerajaan? Adakah kementerian sedang menilai sistem peluru berpandu alternatif sekiranya ada yang memenuhi keperluan operasi tanpa menjejaskan jadual penyerahan aset tadi? Tuan Dipertua, peristiwa ini telah memberi satu pengajaran penting kepada negara. Dalam setiap perolehan strategik, Malaysia perlu mengambil kira bukan sahaja aspek harga dan keupayaan teknikal, tetapi juga risiko geopolitik, dasar kawalan ekspor dan kebolehpercayaan pembekal dalam jangka masa panjang. Oleh itu saya menjadangkan perkara berikut. Yang pertama, meneruskan rundingan diplomatik secara aktif dengan kerajaan Norway bagi mendapatkan penjelasan yang adil. Yang kedua, mengambil tindakan undang-undang atau timbantara sekiranya terdapat asas kontrak yang membolehkan tuntutan dibuat. Yang ketiga, memastikan projek pertahanan negara tidak tergendala dan dengan mempercepatkan penilaian terhadap sistem alternatif yang sesuai. Yang keempat, mengkaji semula dasar perolehan pertahanan supaya risiko berkaitan lesen ekspor diberi penekanan dalam kontrak di masa-masa hadapan. Yang akhir adalah mempercepatkan pembangunan industri pertahanan tempatan agar kebergantungan kepada pembekal luar dapat dikurangkan secara berperingkat. Tuan Dipertua, keselamatan negara tidak boleh bergantung kepada ketidaktentuan dasar lain. Pada masa yang sama, Malaysia perlu bertindak secara profesional, berlandaskan undang-undang dan diplomasi, sambil mempertahankan hak negara serta memastikan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia sentiasa dipelihara. Sekian bahasan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketereh. Saya jemput Yang Berhormat Muar.
Terima kasih Puan Pengerusi. Izinkan saya mulakan ucapan ini dalam bahasa Inggeris. Norway mungkin ada pemain bola yang terhebat. Norway has Haaland, a world-class finisher. But when it comes to fulfilling the sanctity of a contract, they're not a world-class finisher, they are a world-class loser. Itulah realitinya. Kerana kerajaan Malaysia telah menunaikan janjinya, telah pun membayar lebih 95% menggunakan duit cukai rakyat yang telah pun dijanjikan, pada minit-minit terakhir sampai sebulan sebelum kontrak itu patut dimuktamadkan, senjata patut diserahkan, mereka masih tidak memberikan jawapannya tuntas, dan hanya sebulan selepas ia patut diserahkan, di situlah kita diberikan jawapan yang sangat tidak bertanggungjawab yang akhirnya menjejaskan kedaulatan negara dan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia. This is a breach of basic contractual sanctity, tetapi lebih penting, ini adalah isu kedaulatan yang sangat besar dan malangnya datang daripada seorang sahabat lama Malaysia, itu negara Norway. Janji mesti ditepati, kontrak mesti dihormati dan amanah mesti dijaga. Saya bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Ini isu besar, ini isu tegas dan kita perlu dapatkan pampasan sepenuhnya. Saya ingin mencadangkan 3 perkara. Pertama sekali, pampasan penuh merupakan tuntutan minimum. Tuntutan minimum. Kerana realitinya kita perlu dapat lebih dari itu. Kerana kos integrasi yang perlu ditangani oleh kerajaan, oleh TLDM sangat tinggi. Kerana kita sudah siap memasang missile system, navigation system. Dan semua ini akan tergendala kerana pada minit-minit terakhir kontrak dibatalkan. Maksudnya walaupun kita rugi dalam anggaran 600 juta ringgit, saya setuju dengan apa Yang Berhormat Menteri Pertahanan tuntut, iaitu secara minimum kita perlu dapat lebih 1 bilion ringgit pampasan supaya kita menghantar isyarat dan signal yang jelas kepada mana-mana kontraktor-kontraktor antarabangsa jikalau mereka mengkhianati Malaysia dan tidak mengadili pelaksanaan kontrak tersebut, pampasan adalah minimum kerana realitinya they must pay a higher price. Cadangan yang kedua, MUA mencadangkan supaya Kementerian Pertahanan memainkan peranan bersama dengan MITI dan juga Kementerian Ekonomi untuk menggunakan perjanjian Malaysia EFTA, European Free Trade Association Economic Agreement, untuk mendesak Norway dan kerajaan-kerajaannya sekutu dengan Norway untuk menjelaskan pampasan ini. Kalau tidak, akan ada tindakan fiskal ataupun tindakan ekonomi, sekatan ekonomi yang akan dikenakan ke atas Norway. Mengapa MUA katakan ini? Pada tahun lepas bulan Jun, Malaysia telah pun menandatangani perjanjian ekonomi Malaysia EFTA dan Norway merupakan sebahagian daripada perjanjian tersebut. Walaupun Malaysia belum ratifikasi perjanjian tersebut, kerajaan Norway melalui menterinya telah mengeluarkan kenyataan dalam tempoh masa 5 tahun selepas menandatangani perjanjian ini, kerajaan Norway dan segala sekatan ekonomi ataupun tarif yang diletakkan kata syarikat-syarikat Norway selepas ini, 95% of the tariffs and economic impediments akan diketepikan. Dengan itu, Norway sendiri mengakui bahawa Malaysia ada dengan izin leverage to be used. Dalam bab ini, MUA cadangkan isu pertahanan dan isu ekonomi tidak boleh dipisahkan kerana ia melibatkan a relationship of trust, whether it's on economic sovereignty or on defense sovereignty. Kita tidak boleh membahagikan isu kedaulatan negara dalam bab pertahanan dan ekonomi. Dan MUA percaya dengan memainkan peranan dengan negara-negara sekutu Norway melalui perjanjian EFTA ini, kita dapat mendesak Norway supaya isu ini bukan setakat Malaysia lawan dengan Norway, tetapi Malaysia mempertahankan Global South dengan negara-negara sekutu Eropah yang lain yang ada hubungan yang baik dengan Norway. Dan yang ketiga, mencadangkan supaya kita mengambil tindakan diplomatik melalui ASEAN platform dengan negara-negara Eropah juga. Kerana Norway tidak boleh lihat isu ini hanya sebagai isu rundingan kecil atau sementara di antara negara Norway dan Malaysia. Negara-negara Eropah yang lain juga, contohnya seperti Italy,
di mana Malaysia telah membelanjakan lebih 15 bilion ringgit untuk membeli peralatan pertahanan. Dan banyak negara-negara lain seperti France. Kita tak boleh menghukum mereka, they are good friends and partners. Tetapi melalui platform ASEAN, kita boleh menghantar isyarat yang jelas bahawa Global South, negara-negara kecil, middle powers, tidak boleh didiskriminasi oleh mereka yang berteknologi tinggi, khususnya apabila pembayaran telah dibuat. Malaysia tidak mengharapkan Norway melihat Malaysia sebagai ally yang paling kuat dan bertanggungjawab, tetapi at least look at us as friends and respect Malaysia's sovereignty apabila duit telah dibayar sepenuhnya dan tidak boleh dibatalkan pada saat-saat yang terakhir. Lagi sekali saya tekankan, yes, fellow Malaysians and Norwegians are friends. We can celebrate their win in the World Cup against Brazil. Haaland is an exceptional figure. But what's clear, it does not translate to defence procurement and the integrity of a contract which the Norwegian government has blatantly failed. Ini memalukan, menjengkelkan, dan saya harap tindakan tegas akan diambil. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Ahli-ahli Yang Berhormat, sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertahanan untuk menjawab. Masa 7 minit. Terima kasih Puan Yang di-Pertua dan terima kasih kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi penerangan menteri ini mengenai soal pembatalan lesen ekspor Naval Strike Missile daripada Norway. Banyak perkara yang dibangkitkan terutamanya oleh Keterih, Kepung dan juga yang lain-lain. Ada yang telah saya ucapkan semasa pembentangan saya. Saya hanya akan beri penjelasan mengenai perkara-perkara yang mungkin saya tak sentuh. Antaranya seperti yang telah saya nyatakan, harus kita faham keputusan Norway ini dibuat secara unilateral tanpa dimaklumkan kepada Malaysia. Kita hanya tahu pada saat akhir, pada ketika missile tersebut patut dihantar. Dia dibuat secara unilateral dan alasannya ialah ia hanya akan ekspor kepada negara-negara NATO dan sekutunya. Itu saja alasan yang diberi. Kalau kita minta lebih daripada itu, memang dia tak beri. Itu saja alasan yang tak diberi. Jadi harus kita terima hakikat. Satu, keputusan itu dibuat secara bersendirian, tak menggambarkan sebagai sebuah negara yang bersahabat dengan kita. Kita pun taken by surprise daripada tindakan Norway itu, dan kita juga tak dapat terima dengan baik alasan yang diberi. Tetapi alasan yang mereka beri tak lebih daripada itu. Dan saya suka juga nyatakan iaitu seperti kata Yang Berhormat daripada Muar, benar, kita bukan sahaja tuntut kos-kos secara langsung yang kita telah bayar, tetapi kita juga tuntut lain-lain kos, iaitu kos tidak langsung yang sememangnya akan kita tanggung kerana sebab alasan pembatalan yang dibuat oleh kerajaan Norway. Dan saya setuju dengan Yang Berhormat daripada Tanah Merah, suka tak suka memang akan ada cost overrun. Memang ada cost overrun. Atas sebab itulah kita buat tuntutan indirect cost yang berjumlah sebanyak 96 juta euro ringgit. Jadi kalau ada apa-apa cost overrun, ia akan ditampung melalui tuntutan kita terhadap indirect cost tersebut. Sikit Yang Menteri, Saya ada 7 minit je. sekejap, saya nak topik yang sama. Dalam agreement asal, apakah yang telah disetujui dalam agreement asal kalau Norway tidak dapat bekalkan? Apakah konten dalam agreement asal itu? Adakah mereka kena bayar kos saja atau kos langsung dengan kos tak langsung atau bagaimana? Terima kasih. Kita biasanya dalam mana-mana perjanjian, kita tak sebut dari segi soal tu, tetapi kita hanya sebut mekanisme bila ada pelanggaran kontrak. Jadi ini pun dibangkitkan oleh beberapa ahli Yang Berhormat sebentar tadi. Apabila berlakunya apa-apa pelanggaran kontrak, maka yang pertamanya pertikaian itu kita dirujukkan kepada Dispute Resolution Committee, iaitu yang dianggotai oleh KSU Kementerian, seorang wakil yang dilantik kerajaan dan seorang wakil yang dilantik oleh syarikat. Dan atas sebab itulah syarikat telah menulis kepada kita untuk kita sama-sama bincang melalui Dispute Resolution Committee untuk mencari keadilan kepada negara kita.
Jika itu gagal, maka kita akan bawa kepada arbitration. Arbitration itu mesti dalam negara Malaysia. Itu dalam perjanjian memang ada. Dan bila arbitration keputusannya tak dipatuhi, maka kita boleh bawa ke mahkamah. Tapi itu semua makan masa proses yang sangat panjang. Atas sebab itu bila saya jumpa dengan Menteri Pertahanan Norway, saya kata semua punca masalah ini adalah tindakan kerajaan Norway untuk membatalkan export license. Takkanlah sebagai negara sahabat dengan Malaysia, kerajaan Norway tidak mengambil pendekatan untuk menjadi mediator antara kerajaan Malaysia dengan syarikat untuk bantu kita mendapatkan balik semua tuntutan kita. Dalam soal ni, kerajaan Malaysia memang telah menyusuli soal ini, tetapi kita belum ada lagi jawapan daripada kerajaan Norway. Kita kata kerajaan Norway mesti turut tanggungjawab kerana dia, kerajaan ini punca kepada segala masalah yang kita hadapi. Jadi atas sebab itulah kita buat tuntutan ini. Dan saya suka nyatakan iaitu dari segi penyerahan kapal, kalau walaupun kita tidak ada sistem surface to surface missile, kalau ikut lunas, jadual penyerahan masih seperti yang telah dinyatakan sebelum daripada ini. LCS yang pertama sepatutnya pada Disember 2026, walaupun kita tidak mempunyai sistem missile surface to surface missile. Tapi saya ingin nyatakan, seperti saya nyatakan dalam ucapan saya tadi, kapal LCS ini juga mempunyai pelbagai sistem persenjataan yang lain. Okey, kita hanya tak ada surface to surface missile. Kalau kita nak hadapi soal peperangan permukaan, kita ada senjata terhad. Seperti saya kata tadi, meriam 57 mm buat ketika ini. Tetapi selain daripada itu, sistem persenjataan yang kita ada adalah untuk peperangan anti kapal selam, maknanya missile ke kapal selam. Kita ada peperangan anti udara dan kita juga ada sistem peperangan elektronik, nak jamkan orang lain punya sistem jika ada serangan terhadap kita dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, Jadi Menteri, dalam masa kita tak ada sistem ini, maknanya permukaan ke permukaan, kita boleh dapat bantuan daripada TUDM. Katalah ada cabaran ancaman, kita ada FA-18 yang ada keupayaan melancarkan missile udara ke permukaan untuk menampung jurang keupayaan peperangan anti permukaan LCS dengan menggunakan Harpoon ataupun Maverick sebagainya. Jadi masih ada lagi pertahanan yang kita boleh lakukan, dan apabila LMS batch 2 sampai pada bulan Oktober, November, Disember 2027, kita ada surface to surface missile 200 km jaraknya. Jadi buat ketika itu, kita doa mudah-mudahan dalam masa kita runding untuk mencari alternatif kepada NSM, pada ketika kita nak siapkan LCS 2, 3, 4, kita dah ada sistem baru untuk menggantikan NSM. Jadi Menteri, boleh saya nak minta kepastian bahawa LCS pertama akan diserahkan mengikut jadual pada hujung tahun ini? Itu mengikut lunas. Mengikut lunas dia boleh serahkan. Sebelum PRU lah. Ya? Lunas adalah pembina kapal. Bukan Kementerian Pertahanan yang buat kapal tu, kena fahamlah. Okey. Yang Muhammad Menteri, boleh sikit? Saya nak dapat sedikit jangka masa. Maknanya sekarang ni adakah kerajaan akan berunding selesai dulu dengan Norway ni, baru nak fikir nak ambil replacement mana, ataupun memang dah decide that kita akan ambil replacement dan tempoh masa nak dapat replacement ni berapa lama? Itulah Jadi, masuk lambat tadi. Macam mana? Yang Muhammad masuk lambat. Okey. Kita terima hakikat kita tak akan dapat Sebab tu saya NSM. Kita sekarang sedang menilai untuk penggantian. Dan jangkaan penilaian teknikalnya berakhir bulan Julai ini. Kemudian barulah kewangan dan sebagainya. Tapi hakikat yang penting, episod daripada ini, apa-apa perolehan yang kita nak buat, ia mesti berasaskan kepada soal kepercayaan dan keyakinan terhadap rakan strategik yang hendak membekalkan pada kita. Yang Mana Mihat, apa pun bagi saya kata kita kena ikhtiarkan juga. Ya, Yang Berhormat seorang menteri yang seorang
lawyer yang hebat, ya. Kita apa pun kita nak Norway fulfill dia punya obligation. Kenapa? Kerana LCS kita ni bersifat halimunan yang mempunyai keupayaan first strike dalam perperangan maritime moden. Sekiranya kapal LCS kita ni tidak dipasangkan NSM generasi yang kelima, ya, dan kita terpaksa pasang peluru pandu jenis generasi ketiga ataupun keempat, pelaburan kerajaan Malaysia untuk memperoleh kapal SCS adalah bagi saya sia-sia. Macam tadi Komat, nak tunggu LMS, ya. Kerana sudah memadai. TLDM memadai memenuhi kapal OPV biasa sebagaimana kapal NGVV kelas Kedah jika kita hanya menggunakan senjata dari peluru generasi ketiga dan keempat. Jadi no point kita ada LCM belanja yang besar. Sebab tu kalau dalam tuntutan kita nanti kena fikir bukan saja kita yang Muhammad Mehan kata akan tuntut more than 1 billion. Bagus. Tapi 1 billion saya tetap tak cukup kerana isu keselamatan negara kita. Terima kasih. Kena fight habis-habisan. Terima kasih. Muhammad, Norway dah buat keputusan. Nama dia pun Norway. Norway. Jadi apa pun saya setuju dengan YB Moore bahawa soal-soal tanah ni kita kena kaitkan dengan soal ekonomi sebagainya. Kita lihat kesan-kesan geopolitik, serangan Amerika terhadap Iran, bukan saja kesan peperangan dan sebagainya, tetapi kesan ekonomi sebagainya. Sudah sampai masanya bagi negara dalam kita berhadapan dengan soal-soal ni, kita kena kaitkan pertahanan, ekonomi sebagainya sebagai senjata dan sebagai kekuatan kita untuk leverage apa saja yang kita hadapi. Jadi mungkin perkara ini satu perkara yang boleh diangkat dan diteruskan dalam soal kita cuba menyelesaikan soal ni. Jadi itu sajalah yang nak saya sampaikan. LCS tu itu seperti yang dinyatakan oleh Lunas. Deliverynya. Terima kasih.